Semua hari ni kita nak tunjukkan cara nak buat sup ayam pakai sup bunjut keluaran di Makmur. Senang saja, kita perlu ada halia, bawang putih dan juga bawang merah. Korang tumis sampai dia naik bau. And then bila naik bau tu, korang naik bau, masukkan terus ayam dan juga air 1.5 liter. Bila dah masuk air 1,500, kita boleh masukkan sup bunjut ni. Mudah kan? Jom cuba. Empat dah masuk sup bunjut, tunggu apa lagi? Korang remehkan dalam beberapa minit. Sambil tu masukkan terus ubi kentang. Lepas dah mendidih 40 minit, masukkan garam, masukkan semua perisa korang nak letak, and then masukkan daun sup ni untuk tingkatkan lebih bau sup tersebut. Lepas dah tabur tu, letak lagi bawang goreng di Makmur ni, memang nyala. Makan ni memang bertambah nasi. Okey, jom kita angkat sup yang kita dah siap masak ni. Ting 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 ting. So cara-cara nak buat korang boleh je tengok dekat resepi ini, and then jangan lupa cuba. Untuk video masakan seterusnya, jangan lupa follow, like, komen dan share.